ajaran sesat Ustaz Ma'in ni dengan budak lelaki tu. Hari ni 21 hari bulan 8 2026. Lembu aku yang tangkap. Tiba-tiba dia nak khabar lembu dia. Pasal mak dia khabar lembu dia. Mak dia siapa? Budak lelaki tu. Pada kejadian yang polis tangkap tu, aku ni ayah dia. Aku tengok dekat situ, aku baru tahu budak tu wujud. Ada kat muka bumi ni. Yang aku peliknya pakaian aku hilang. Budak lelaki tu. Ada dekat taman ni. Kenapa pula dengan kegilaan dia? Kan, ajaran sesat si Ma'in Mihat ni. Yang pasal lembu 3 ekor tu memang aku tak puas hati, aku buat report polis. Kan? Dan dia mengganggu aku, dia curi uniform dengan kasut tu. Lepas pada tu dia menembak anggota polis. Tapi yang kena tu bomba. Dia tembak polis tapi kena bomba. Kau faham tak? Dia tembak bomba. Ada kan? Kejadian tu kan? Kenapa dengan gila dia? Budak tu. Dia anak siapa sebenarnya?